Ada pula doa untuk dengar bel. Hak jawab bel lain, hak dengar bel lain. Bila kita dengar bel subuh, kita baca Allahumma inna hadhi, Allahumma inna hadhi, Allahumma inna hadhi du'atu, Allahumma inna hadhi, Allahumma inna hadhi aswatu du'atika wa iqbalu naharika wa idbaru laylika fa aqbilna biwajhikal karim alladhi mala'ta jami'a arkani 'ashik. Bila dengar orang baik kata, ya Allah itu aku, ini suara ni suara pendakwah-pendakwahmu. Riuh sebuah kampung, sebuah negeri, pakat sebut Allah akbar belaka, maka bila kita dengar suara tu kita kata, ya Allah itu aku, ini suara pendakwah-pendakwah. Wa iqbal naharika, dan tanda siarimu nak mari. Wa idbar lailika, dan tanda malammu pergilah ke lain. Oleh itu fa aqbilna bi wajhikal karim. Oleh itu sebagaimana siang hari nak mari ni, aku nak minta jangan jadi aku ni cerah dengan mentari je, bukan cerah juga atipu aku dengan nur kamu, dengan cahaya kamu.